Ini soft plastik yang berbentuk udang ataupun gewang udang tiruan memang sangat sesuai lah untuk memancing di kolam air masin ataupun di muara, memang sangat sesuai. Nak casting siakap, casting MJ memang sangat sesuai. Dia punya action pun memang cantik, sesuai untuk korang main ketuk-ketuk dasar di kolam air masin ataupun muara, memang sangat sesuai. Sesuai untuk siakap, MJ dan sebagainya. Dia punya kaki pun memang lembut, bukannya jenis keras punya, memang sangat sesuai dan senang, mudah untuk korang kendalikan dia punya action. Alright, memang soft tetapi dia lihat boleh pakai berkali-kali. Alright, saya tarik, boleh pakai berkali-kali untuk gewang soft plastik jenis udang ini. Untuk gewang ni siap sedia sekali dengan hook ataupun mata pancing dia, tak perlu lagi korang nak cari untuk mata pancing dia, siap sedia sekali dengan hook ataupun mata pancing. Dia punya berat cuma 12 gram dan dia punya saiz 9 cm. Untuk warna, terdapat pelbagai pilihan warna yang ada. Warna apa yang korang suka tu boleh buat pilihan. Yang penting siap sedia sekali dengan hook ataupun mata pancing dia. Harga dia mampu milik sahaja kalau korang nak mencuba di kolam air masin, di muara, di laut, memang sangat sesuai menggunakan soft plastik yang berbentuk udang ni. Dapatkan segera dengan harga yang mampu milik.